Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kat depan saya ni ada 15 set ready stock spotlight. Kita ada dua jenis model spotlight, cuma dia ada fungsi berbeza sedikit. Okey, satu yang boleh clip, satu yang tak boleh berkedip lah, flasher dengan tak ada flasher. Okey, spotlight ni paling sesuai motor yang ada crash bar. Tak kisah motor apa-apa yang ada crash bar. Untuk motor yang CC 150 ke atas, ADV 160 yang paling banyak pakai crash bar, dia sesuai pakai ni. Okey. Yang mana macam motocross CRF 250 Honda tu, motocross tu, dia boleh pakai yang ni. So tengok dalam video saya ada pasang spotlight model ni. Okey, saya akan terangkan sedikit untuk spotlight ni. Okey, macam yang anda lihat, kita ada dua model, bentuk sama. Jadi saya akan tunjuk dekat-dekat. Bentuk sama tapi cuma fungsi sahaja berbeza. Okey, satu yang ada flasher, satu yang tak ada flasher. Okey, harga pun berbeza. Okey, jadi saya akan tunjukkan sedikit bentuk secara dekat. Sekejap kita offkan dulu. Okey, untuk spotlight yang ada flasher ni tak ada dan ni ada Okey. So kalau kata yang tak ada ni, bentuk dia sama, bentuk sama, okey. Bentuk sama, tak ada beza, bentuk memang sama. Okey. Okey. So dia ada dua mode, bukan dua mode. Okey, dia ada, kalau tak nak pakai, kalau tak nak kuning, kita boleh pakai putih macam ni. Okey, saya lupa terangkan. Okey, dia bukan saja pada mode satu yang biasa, satu yang tak ada flasher ni kan. Dia ada. Okey, yang tak ada flasher ni, dia punya button macam ni. Okey. So, yang ada flasher, button dia macam ni. Okey. Kita off, kita on. Okey, yang mana tak nak pakai kuning, nak pakai putih, boleh ambil ni saja. Cabut terus ataupun selakkan dia macam ni. Selakkan dia macam tu. Kalau tak nak pakai kuning, sama juga dengan yang ni. Dia tak ada beza, dia cuma beza yang ada flasher dengan button saja beza. Okey. Okey, saya nak bagi tahu untuk dua model spotlight ni yang pasang dengan saya, kita bagi warranty 1 to 1 selama setahun. Kalau ada masalah, tak ada usik apa-apa wiring, tak ada ubah suai ke apa, kita bagi warranty 1 tahun. Itu jaminan saya. Kita tukar terus satu persatu. Okay. So nanti saya akan tunjukkan video dekat luar, kecerahan dan suluhan dia macam mana. Saya akan tunjukkan. Okey. Okey, sekarang saya dah bawa spotlight ni dekat luar. Saya akan tunjukkan suluhan spotlight ni macam mana dekat luar. Terang ke tak terang, puas hati tak puas hati. Okey, puas hati. Kalau anda beli dengan harga yang saya letakkan, memang puas hati. Okey, dekat penghujung video saya akan letak harga lah. Saya akan beritahu harga. Okey, so kita, okey, dia dua sama. Saya akan tunjukkan satu ni, one set ni saja. Suluhan tetap sama. Okey, untuk ni, okey, ini dia punya kuning Okey, ini dia punya kuning. Nampak ini satu tau. Okey, ni satu, ini nombor dua kita akan letakkan. Okey. Okey. Nampak? So dua-dua kita pasangkan kuning. Okey, satu set ni kita pasangkan kuning. Nampak dia punya jelasnya tu puas hati, memang puas hati. Okey, warranty selama setahun. Ada masalah kita tukar 1 to 1. Okey, ini untuk yang kuning. Jadi kalau kita tak nak pakai, kita terus buka ni. Nampak dia punya puas hati tu, dia punya jelas tu. So kalau kata yang pakai motor yang ada crash bar, memang sesuai pakai spotlight ni. Okey, kita tengok pun dah tahu dia besar macam mana, tahan panas, tahan air, kualiti memang padu punya, jangan risau. Okey, nampak dia punya jelas. Lepas tu kita akan guna flasher dia. Nampak dia setengah spotlight, dia punya tu tak berapa lebar sangat walaupun yang mahal kan. Okey, so bila tak berapa lebar sangat ni, dia kena satukan sikit sebab dia nak dapatkan angle tepi ni susah. Tapi untuk ni, satu dia saja, dia memang dah panjang dah tau. Okey, kita boleh tengok nampak tu panjang mana tu. Ini satu ni. Nampak So kalau kita cantumkan dia kat tengah, lagi pekat, dan side kiri kanan pun kita akan dapat lebih. Okey, memang puas hati, memang padu untuk spotlight ni. So kepada anda di luar sana, okey, saya akan bagi tahu harga. Okey, untuk harga yang ada flasher ni, okey, yang ada flasher ni harga dia 500.5 siap pasang. Okey. Okey, untuk yang tak ada flasher harga dia RM490. Okey, 500.5 RM490 siap pasang Siap pasang, warranty selama 1 tahun.
So motor yang ada crash bar memang sesuai, elok pakai ni. Okay, memang dah padu. High quality, terbaik. Warranty 1 tahun, 1 to 1. Kalau ada masalah, tak usik apa-apa wiring semua. Okay, so apa lagi, terus call ataupun wasabi saya. Okay, ciao.